berilah peluang Anwar Ibrahim takbir kerajaan dulu. Baru 3 tahun memerintah, orang dah kritik macam-macam. Demikian sindiran sinis seorang pemerhati berhubung dakwaan pelbagai pihak sebelum ini yang mengkritik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui kerajaan Madani yang memasuki usia 3 tahun. Ia susulan kritikan membandingkan pembangunan mantan Perdana Menteri terdahulu antara beliau dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Najib Razak. Tegas pemerhati tempoh pentadbiran Anwar, Dr. Mahathir dan Najib sama sekali jauh berbeza. Justru pemerhati menegaskan tidak sewajarnya tempoh pentadbiran Anwar yang begitu singkat dibandingkan ibarat urin dengan apple, manakala di bawah pentadbiran Dr. M dan Najib ibarat apple dan apple. Sebelum ini, Dr. Mahathir dikenali sebagai bapa pemodenan meninggalkan legasi antaranya Kuala Lumpur City Centre KLCC dan Najib pula Menara Tun Razak Exchange TRX. Pemerhati berkata demikian mengulas kenyataan Anwar yang berkata pembangunan negara tidak wajar diukur melalui bangunan tinggi dan kemodenan semata-mata. Sebaliknya mesti menyentuh terus kehidupan rakyat. Beliau berkata menerusi satu hantaran di media sosial sempena sambutan ulang tahun Wilayah Persekutuan pada Ahad. Anwar menegaskan kemajuan sebenar berpaksikan keadilan dan kebajikan masyarakat.